Saya pergi kerja pakai gel rambut. Adakah sah solat atau ambil wuduk sebab gel masih ada di rambut? Kalau baik, dia pergi kerja dia pakai gel. Contohnya gel tu lah lama tu, bayi kering ke apa ke, kok tank ke, dia pun sapu jadi comel. Kalau tak pakai gel rambut dia macam tersapak berasan kali. Dia pun bubuh gel, dia pun sikat sah jadi comel lalu. Faham? Hukumnya kat gini dia lohor di pejabat, dia tak buang gel tu, dia ambil wuduk sah tak? Dengar baik-baik. Ramai orang salah faham. Dalam masalah benda yang menutup rambut seperti minyak yang pekat, wajib dihilangkan ketika mandi junub. Sunat dihilangkan ketika wuduk. Masa mandi junub je wajib kena hilang. Tak boleh ada gel yang menutup rambut, tak boleh. Kena tanggalkan dulu baru mandi junub. Sebab mandi junub wajib rata sekalian air pada sekalian tubuh. Ada pun wudu, masa mana kita nak masalah gel tu? Basuh tangan ke basuh muka? Basuh muka ke basuh tangan? Salah. Yang ada masalah rambut gel, rambut ada minyak ni, basuh muka ke basuh tangan ke basuh kaki? Salah. Sapu kepala, apa basuh tangan pula? Kan ada 4 rukun wudu, basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Hak 3, famsahu biruusikum. Maka hendaklah kamu sapu air pada kepala kamu. Jadi kepala ni 2, kulit kepala pun boleh, rambut pun boleh. Jadi kalau rambut kita tidak kena air, kena kulit kepala sahaja, sah. Rambut tebal, dreadlock atau rambut macam tu, kembang nama dia, bulan takkan terang ni. Bulan ni aliket, payah nak sebut faham lagi. Rambut dia macam aliket, dia ambil air dia sapu ke atas, kelepuk tak kena kulit kepala, sah. Syarat sah wuduk kenakan air pada rambut sahaja, sah. Atau rambut tak kena, kepala saja kena, sah juga. Contoh kena rambut saja, rambut tebal tadi. Faham? Contoh kulit kepala saja kena, rambut tak kena. Orang yang depan ni tak ada rambut. Adakah orang rambut dia tepi ni je? ada aja tengok. Dalam cerita Mr. Bean ada. Rambut dia tepi ni, dia sikat tepi ni je. Depan ni tak sikat, tak ada benda. Jadi dia ambil air masa wuduk, dia buat atas kepala. Ada rambut tak ada? Tengok dengan mikroskop tak nampak rambut. Faham? Kena atas kulit, sah. Kenapa? Famsahu biruusikum. Basuh air pada kepalamu. Dah mana Allah? Allah Nabi tunjuk. Mana? Rambut pun basah, kulit kepala pun kena. Tu afdal. Di segi fiqh, kena rambut saja sah, kulit kepala saja sah. Okey? Jadi rambut dia ada gel, dia tak buang, dia ambil air, basahkan rambut, kena tak kulit kepala air? Kena, sah dah. Okey?